Hai Ranas, Nas nak share pengalaman Nas tentang tidur dan rehat semasa aktif berlari. Kalau korang tengok kan, bila aktif berlari ni, korang akan fikir juga, iaitu tak perlu rehat lah kot. Mestilah kena berlari je kan? Jawapan dia tak. Jawapan dia, semasa korang berlari ni, korang kena tahu korang punya body terlebih dahulu. Korang punya body ni macam mana? Ini pandangan Nas, kalau korang ini yang baru nak mula kan, yang sememangnya korang tak ada pengalaman bersukan. Contohlah kan korang ni dah umur 25 ke atas ataupun dah 30, sebelum ni korang tak pernah bersukan. Maksud bahasa yang lagi mudahnya adalah korang punya zaman sekolah tu korang memang tak aktif. Jadinya kalau korang memang orang yang macam tu, memang korang perlukan rehat juga. Tak semestinya bila korang terus berlari tu, korang nak masuk event kan, korang kena lari hari-hari tanpa rehat, tanpa korang memberi ruang untuk badan korang mencari rehat dia sendiri. Sebab body kita ni, dia tak boleh terus push and push sampailah korang tahu di mana korang kena masuk air kan, korang kena warded, korang kena injured, korang kena itu ini, barulah korang perasan yang oh, rupanya aku kena rehat. Jawapan dia tak jauh, jawapan dia tak pelik, tak asing. Jawapan dia hanyalah korang kena rehat. Contohlah kan, kalau korang baru mula, dalam 1 minggu tu maybe korang kena letak hari apa yang korang rasa okey, dan juga korang kena disiplin lah. Okay, contohnya kalau bagi Nas, untuk Nas berubah daripada berlari seminggu sekali kepada 6 hari seminggu, okay, daripada sekali seminggu kepada 6 kali seminggu, Nas mengambil masa dalam 3 tahun secara berterusan. Itu diri Nas lah. Okay, so semenjak tu barulah Nas boleh paksa diri nak lari hari-hari dan rest bila perlu je. So kita rest pula tahu. Kita kena tahu juga bila masa badan kena rest kan. Okay, bila korang dah tengok lah korang punya history korang, okay, ataupun korang punya rekod korang berlari kan. Contohlah korang dah buat easy run, korang dah buat long run, korang dah buat speed work, korang dah buat training itu ini. Korang kena bagi 1 hari masa untuk bertenang. Itu je cara mudah. Korang dah training dah apa yang korang perlu buat dalam seminggu tu. Ada 1 hari tu santai, korang rehat je. Maksud rehat tu bukanlah rehat yang betul-betul rehat. Sama ada korang nak brisk walk lah, okey lah. Kalau korang memang tak ada bertinggal kan, korang brisk walk je terlebih dahulu. Kalau tak, body korang ni akan demam sendiri. Nas pernah hari tu, Nas pernah pada tahun 2024, Nas training gila-gila, masuk event penuh, tetapi badan masih lagi belum boleh adapt. So body Nas time tu, dia sakit di dalam. Nas buat tak layan lah kan, kita rasa kuat. Padahal kita punya body ni dah lemah dah, dia tak ada energi dah. So Nas rasa macam penat dari dalam, burn out dari dalam. So Nas fikir macam bila buat something kan, dia tak rasa untuk kita enjoy the moment tu. Bagi kita penat sebenarnya, tapi kita tak layan kita body nak berehat. Selepas tu kan, Nas masih ingat lagi, hari tu Nas tidur memang hampir 1 hari. Memang penat gila-gila. Kita punya mata okey, kita punya otak okey, kita punya muka dan sebagainya okey, cuma body kita ni daripada leher ke bawah ni dah penat dah. Sebab kita dah lenjan, kita dah masuk event, kita dah training macam-macam, tapi kita tak bagi masa dia berehat. Maksud kalau korang ada rasa macam dah nak switch off korang punya body, korang terus je berehat, tidur je lah. Kalau korang boleh rehat, kalau korang tak nak duduk bersahaja, korang pergilah brisk walk. Okay, korang pasang jam, korang set korang punya jam untuk nak walking je. Okay, so lepas tu barulah korang nak buat apa, terpulang lah. At least kalau korang yang baru mula, bagilah ruang untuk badan korang berehat. Jangan duduk lenjan je. Itulah. Memang tidur adalah satu kemestian, bukanlah pilihan, bukanlah second choice, third choice dan sebagainya. Memang pilihan selepas korang dah penat, korang tidur. Yang kedua, kalau korang ada duit yang lebih, korang invest kepada massage lah, ataupun sport massage, ataupun yang massage yang berkaitan. Kalau korang memang ada duit yang lebih, korang boleh investkan duit korang untuk massage, untuk korang punya urat saraf dan sebagainya, dia kembali semula dalam korang punya tempat yang sebenarnya. Okay, so ini adalah investment yang memang mahal tetapi memang berbala. Okay, untuk nak massage ni,
korang boleh tahulah dekat mana tempat korang sendiri, korang berada di negeri mana, daerah mana, korang boleh cari sendiri tempat yang elok untuk korang nak massage. Yang ketiga adalah korang boleh pilih untuk mandi ais. Okey, kalau korang tak ada bajet sikit kan, korang boleh mandi ais selepas korang bersukan juga. Okey, supaya korang punya otot-otot, okay, korang punya saraf-saraf tu dia dah kembali tempat yang asal dan juga dia dah boleh rest pada tempat yang sepatutnya. Barulah korang punya body ni lagi fresh. So memang penting, bukanlah bila korang berhenti, korang rest tu adalah waktu korang untuk jatuh. Sebenarnya waktu korang berehat tu lah waktu korang untuk bagi masa kepada body korang mencari masa dia sendiri. Kan kita tak kenal body kita, maksud Nas, kita tak boleh baca kan bateri berapa persen kan, tapi kita boleh rasa kan berapa kekuatan kita ada sebenarnya. So kalau lepas ni korang rasa nak jadi orang lagi aktif, orang lagi perform, sebenarnya bukanlah korang kena training hari-hari, tak perlu rehat, tak perlu itu ini, tak perlu apa lagi, memang kena hari-hari easy run 10 km, jangan macam tu korang. Bagilah at least satu masa sehari seminggu untuk body korang get ready untuk hari yang seterusnya. Okay? Thank you. Assalamualaikum.